Jadi bila berlakunya kebocoran yang sebegini, kita kena menghentikan bekalan. Percayalah, kami di syarikat air tidak pernah berhenti daripada berfikir dan berusaha serta mengambil langkah-langkah yang sangat-sangat penting. Hari ini, tetamu yang akan bersama dengan kita pada malam ini, kita bawakan khas mana beliau merupakan seorang individu penting yang untuk memastikan pengurusan perkhidmatan air di negeri Melaka ini dapat menjamin kepuasan pengguna. Saya perkenalkan Datuk Saleh Jusman, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Melaka Berhad. Datuk. Ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kita pada malam ini. Izinkan saya hari ini untuk kita promosikan sedikit produk-produk yang ada di Melaka hari ini. Seperti yang ada kat belakang kita ni, patung mannequin ni Datuk. Okey. Ini adalah edisi khas yang dikeluarkan dari Melaka hari ini, iaitu t-shirt podcast Mana Lagi Melaka lah Datuk. Kita jual kepada penonton di luar sana dengan harga serendah RM45 Datuk. Oh, cantik. Ada yang versi lelaki ada, versi perempuan pun ada. Ya, betul. Dan tidak ni orang Melaka kena beli ni, Faiz. Betul. Kan? Sebab inilah lambang kita di Melaka. Podcast Mana Lagi Melaka lah. Okey. So Datuk, kita dah ready Datuk dengan soalan kita yang pertama? Boleh. Okey. Terima kasih. Syarikat Air Melaka Berhad yang menguruskan dan membekalkan air kepada rakyat di Melaka ni, mungkin Datuk boleh jelaskan macam mana fungsi syarikat air Melaka Berhad ni dengan lebih mendalam Datuk. Okey, pertama dia terima kasih kepada saudara Faiz ya daripada Melaka hari ini, dan terima kasih jugalah kerana jemput saya untuk hadir bersama. Mungkin kita nak berkongsi maklumat ya. Pertamanya untuk pendengar di negeri Melaka dan mungkin juga kepada mereka yang berada dalam negara ni ya. Okey, Syarikat Air Melaka ni sebenarnya adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Melaka untuk menguruskan pembekalan air mentah yang terawat kepada rakyat di negeri Melaka. Ya, kita punya fokus kepada rakyat di negeri Melaka. Dia proses tu bermula daripada pembekalan air mentah yang kita dapat daripada empangan dan juga daripada sungai-sungai utama di negeri ini. Kita akan hantar ke loji. Di loji ini kita akan buat proses pembersihan air ini, merawat air ini supaya ia berada dalam satu tahap ataupun kualiti yang benar-benar menepati standard ya ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan kita juga selepas air dah terawat tu dah siap sedia, kita akan hantar ke tangki-tangki. Kalau dalam terma industri air ini kita panggil kolam. Kita hantar ke tangki-tangki ataupun kolam-kolam yang berada pada ketinggian yang lebih daripada aras biasa. Jadi dengan graviti yang ada tu, kita akan bekalkan air kepada penduduk di seluruh negeri Melaka dan juga pemain-pemain industri yang terdapat di negeri Melaka ini. Begitu dia punya ceritanya. Maknanya selepas dari kolam tu akan dihantar ke rumah ataupun ke industri ataupun kilang-kilang yang menggunakan air ini ya. Bila penghantaran ini selesai, dan tentulah bila kita dah buat transaksi yang sebegitu, kita akan terus kepada merekodkan transaksi itu dan kita akan menyediakan billing lah ataupun pengebilan kepada semua pelanggan ni lah, supaya di hujung bulan tu nanti pembayaran akan diterima balik oleh syarikat bagi kita menjalankan operasi kita seperti biasalah. Itulah fungsi Syarikat Air Melaka Berhad ni. Mungkin setakat ni apa perkembangan terbaru daripada Syarikat Air Melaka sendiri? Kalau ditanya kepada saya, perkembangan yang terbaru di Syarikat Air adalah pertamanya kita memang nak menukar kita punya imej syarikat ini kepada syarikat yang lebih dinamik dari segi industri pembekalan air bersih terawat ni. Keduanya, kita nak jadi antara syarikat-syarikat pembekal air yang terbaik dalam negara kita ni dengan cara kita punya pendekatan untuk mengurangkan NRW ataupun non-revenue water. Air yang terbuang tu, kita cuba nak turunkan kadar tu supaya negeri Melaka berada pada paras kebangsaan ya, yang lebih baik.
Dan yang ketiganya, kita melihat kepada infrastruktur sedia ada ni, kerana negeri Melaka ni berkembang dengan pesat. Pembangunan yang berlaku di negeri Melaka ni, dia berlaku dalam sekelip mata. Dalam sebulan, 2 bulan kita dah nampak perumahan, kawasan perumahan baru didirikan. Kemudian kita dengar tentang kilang-kilang, pembinaan kilang-kilang baru, dan kita juga dapat tahu baru-baru ni diumumkan oleh kerajaan bahawa kita memang committed untuk menjayakan German Technology Park di Aikro. Jadi aktiviti yang sebegini menghendaki kita untuk bersedia dengan pembekalan air terawat yang mencukupi. Jadi kami di syarikat air, kami sekarang ni melihat kepada aset sedia ada, dan kita juga akan membina loji-loji baru yang boleh menepati kehendak permintaan pengguna yang ada di negeri Melaka ni. Jadi salah satu loji yang kita akan bina tidak lama lagi adalah loji rawatan air kedua yang terletak berhampiran dengan Empangan Jus. Ya, itu dia. Loji rawatan air kedua? Ya. Di Empangan Jus. Mungkin Datuk tadi ada cerita pasal NRW, Non-Revenue Water. Mungkin macam Datuk boleh cerita sikit macam mana, apa itu NRW itu? Untuk makluman Faiz, mungkin Faiz, saya pun nak terangkan, saya terangkan secara mudah supaya senang dipahami. Di negeri Melaka ni, pembekalan air telah pun berlaku lebih kurang dalam 47 tahun yang lepas. 47 ke 50 tahun yang lepas. Jadi pipe-pipe yang digunakan pada waktu itu adalah asbestos cement ataupun AC. Pipe-pipe AC ini adalah pipe-pipe besar pembekalan air utama ataupun pipe utama yang ditanam di bawah permukaan bumi. Bawah, dia dalam 6 kaki ataupun 4 kaki di bawah. Jadi apa yang berlaku bila kita dah melepasi tahap jangka hayat AC ni, pipe-pipe ini, kita perlu menukar pipe ini. Kita perlu menukar pipe-pipe ini. Jika kita tak tukar, apa yang berlaku adalah bila tekanan air tinggi, pipe-pipe ini akan pecah. Bila pecah, air yang terbuang itulah yang kita panggil non-revenue water. Air ni bersih, air ni dah ada nilai dia, tapi disebabkan pipe kita banyak yang lama dan ia pecah, jadi air yang terbuang ke dalam bumi ini kita quantify ataupun kita kira dan kita dapat dia punya penjumlahan dia, dan kita katakan ini adalah non-revenue water ataupun air yang tidak mendatangkan hasil lah. Itu dia. Itu banyak pembaziran kat situ. Banyak pembazirannya. Kalau ditanya kepada orang biasa, pembaziran yang berlaku pada setiap hari adalah lebih kurang dalam RM200,000 terbuang pada setiap hari. Setiap hari? Ya. Disebabkan oleh kebocoran, disebabkan oleh semualah, benda-benda itu semualah. Dan juga antara aktiviti pencurian air yang tidak dibayar ni lah. Benda itu berlaku. Kebiasaan ni aktiviti pencurian air tu dalam sudut apa, industri ke apa, Datuk? Dia tidak saja di bahagian industri, dia berlaku di mana-mana saja. Kerana mereka yang terlatih dalam bidang ni, dia faham macam mana cara nak melakukannya. Akan tetapi bila kita buat banyak pemantauan, kita ada pegawai penguatkuasa yang sentiasa memantau di sesuatu kawasan tu. Apabila kita lihat trend penggunaan yang berbeza versus ataupun berbanding dengan kita punya bil, jadi kita akan dapat kawal kes-kes kecurian air inilah. Tapi penyumbang utama kepada NRW di negeri Melaka adalah kebocoran pipe-pipe lama di bawah tanah. Bila sebenarnya banyak lagi benda perkara-perkara menarik yang kita dapat tahu menerusi syarikat air Melaka Berhad. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini menerusi podcast Mana Lagi Melaka. Kita masih lagi dengan Datuk Saleh Jusman. Datuk, sebelum kita kupas lebih banyak lagi topik pada malam ni, Datuk, kita nak main satu game dia, Datuk. Boleh. Mana game ni saya akan paparkan menerusi iPad saya kepada Datuk. Okey. Untuk teka tema atau hint game ni ialah kita ambil beberapa kawasan pelancongan terbaru kat Melaka. Kawasan pelancongan terbaru di Melaka. Yang terbaru kat Melaka ni. Boleh, Datuk? Kita mulakan sekarang, Datuk. Gambar ni saya zoomkan. Okey. So, Datuk, kalau dapat teka gambar ni,
Memang terbaik Datuk. Okay, ready Datuk Okey. Okay. Ini dia Datuk. Saya paparkan sikit kepada kamera. R. Dia mula dengan R tu. Bukan R. R. Bukan RV Atuk rasa? Wah, yang ini saya kena yang ini saya kena tahu betul ni. Bukan caravan punya ni ke? Tepat sekali. RV Park. Caravan Park. Okay, RV Park di Taman Ekstrim Tasik Cincin. Ya, Okey. okey. Satu untuk Datuk, kosong untuk saya. Okey, gambar yang seterusnya Datuk. Ni agak sukar sikit. Mungkin bagi saya sukarlah. Saya paparkan kepada penonton di luar sana. Tapi dia kawasan ni dekat dengan kita sekarang ni. Okey, ini ada tali. Tali. Ada orang berdiri depan dia. Dia agak ini saya rasa saya boleh teka. Apa dia? Yang ini hot air balloon ni. Allah, dia Aikro ni, betul sekali. Hot air balloon di dataran sejarah Aikro. Ya, betul. Ya, okey. Kosong lagi untuk saya ni. Dah 2-0 dah ni. Okey. Yang ni pula tu. Saya paparkan kepada penonton di luar sana. Ini ini dekat ni. Muara Sungai Linggi River Cruise. Yelah, ni tempat saya tempat saya mengusahakan penanaman sawit dulu, memang saya tahulah. Betul ya? Pusat Ekopelancongan Paya Lebar. Ekopelancongan. Ya, Paya Lebar. Maknanya produser kita lah menyediakan soalan-soalan yang mudah ni. Okay. Kosong untuk saya, 3 untuk dia. Datuk, baiklah, kita tak nak lengahkan masa Datuk. Kita teruskan dengan segmen yang berikutnya. Saya sebenarnya menarik perhatian saya apabila kita bercerita tentang NRW tadi Datuk. Mungkin bila pipe-pipe yang rosak ni macam mana kita nak detect Datuk? Okey. Untuk tahu di mana kawasan yang pipe berlaku kebocoran ni, pertamanya kita lihat secara fizikal. Menggunakan penglihatan kita lah. Kalau kita tahu tempat tu kering, tiba-tiba banyak air di permukaan, kita tahu bahawa ada kebocoran di bawah. Akan tetapi akhir-akhir ini dalam industri air kita dah menggunakan sensor. Ya, peralatan yang menggunakan sensor yang mana kalau kita lalukan di permukaannya, kita boleh detect ada bunyi ataupun ping sound yang kita boleh katakan berlaku kebocoran dekat tempat tu. Begitu. Tapi oleh kerana kita berada dalam satu negeri yang memang agak padat penduduknya dan juga aktiviti perumahan kita ni boleh dikatakan seluruh negeri ada. Betul. Maksudnya bekalan kita di seluruh negeri rata ya. Jadi kita nak buat benda tu secara fizikal ataupun secara menggunakan sensor tu akan mengambil masa yang lama. Jadi apa yang kita buat sekarang ni adalah kita buat cara daripada satu point ke satu point. Let's say kalau katakan pipe tu sepanjang 5 km, kita akan pasang satu peralatan di sini dan di hujung sana kita akan lihat kemasukan di sini dan juga keluarnya di sana. Bila dah masuk di sini 5, kalau keluar di sana cuma 4, dalam pergerakan air di sepanjang pipe itu maksudnya telah berlaku kehilangan satu ataupun satu gallon ataupun 1,000 gallon. Jadi di situlah kita buat macam tu. Tapi kita buat ini hanya buat masa sekarang ni kepada daerah-daerah ataupun kawasan-kawasan yang sangat kritikal di mana kita terima banyak sangat aduan tentang kebocoran. Dan kita akan fokus kepada kawasan ini dulu ya. Bila kita dapat fokus kawasan ini dulu, kerja penggantian pipe yang kita rancang pada tahun ini dan juga tahun depan akan lebih fokus tertumpu kepada kawasan-kawasan yang kritikal ini dulu. Dan kemudian barulah disambung kepada kawasan-kawasan lain yang terdapat di negeri Melaka ini. I see. Sudah Datuk mungkin tadi Datuk ada kongsikan dalam sehari lebih kurang lebih 200,000 Datuk kerugian Datuk kan. Mungkin ada langkah-langkah pembaikan ke ataupun untuk menukar
dia ada langkah perbaikan. Kita tak dapat nak cegah kehilangan tu keseluruhan. Akan tetapi salah satu cara yang boleh kita buat adalah dengan memasang, kita panggil pressure reducing valve. Ya. Dia panggil injap kawalan tekanan. Injap mengurangkan tekanan. Maksudnya bila kita pasang pressure reducing valve ni, bila tekanan air tinggi, kita akan gunakan peralatan ini untuk mengawal air supaya tidak terlalu tinggi tekanannya, kerana bila tekanan terlampau tinggi, dia akan menyebabkan paip-paip lama ni bocor ataupun pecah. Jadi dengan peralatan ini kita boleh mengawal pada waktu puncak dan juga bukan waktu puncak. Jadi waktu malam kita boleh kurangkan balik dia punya tekanan air di kawasan tu. Jadi nak pasang pressure reducing valve ni, kalau di seluruh negeri Melaka, dia menelan belanja mungkin 1 juta ataupun 2 juta. Apa yang kami buat sekarang ni, di kawasan-kawasan yang kita kenal pasti, kita pasang dan kita buat secara berperingkat-peringkat. Jadi bila kita pasang ni, kita dapat mengurangkan kehilangan ni secara beransur-ansur lah. Begitulah. Faiz, ya. Untuk AC atau asbestosimin tadi kan, yang membuatkan kebocoran kepada paip. Mungkin bila dah masuk zaman sekarang ni, ada ke material-material yang boleh menggantikan? Ada. Sebenarnya kebanyakan pipe yang digunakan dalam industri air sekarang ni adalah lebih kepada mild steel. Mild steel, ya. Mild steel ni dia punya ketahanan dia lebih baik dan dia boleh tahan kepada tekanan, dan dia punya jangka hayat pun agak lama, lebih baik, ya, lebih lama, ya. Jadi kalau kita tukar kepada mild steel ni, dia akan mengurangkan kita punya risiko kebocoran ataupun paip pecah, ya. Jadi yang inilah Faiz yang kita cerita tadi, di negeri Melaka ni, kalau kita nak tukar semua paip lama ni, kalau kita cerita nak tukar semua paip lama ni, dia punya belanjanya kata orang kampung banyak, 900 juta ringgit. 900 juta di seluruh ni Melaka. Kalau kita nak tukar paip lama ni, 900 juta ringgit. Secara menyeluruh. Tapi kalau kita bagikan kepada tempoh penukaran tu dalam tempoh 4 tahun, setiap tahun kita perlu ada lebih kurang dalam 200 juta. Dan kami di peringkat Syarikat Air Negeri Melaka ni, Syarikat Air Melaka Berhad, kita dapat menghantar kita punya permohonan dan kita nyatakan kepada Kerajaan Persekutuan melalui Petra bahawa kita perlukan 200 juta ini untuk melaksanakan program ni bagi tahun yang pertama. Datuk, kalau macam adakah langkah-langkah macam inilah, bila ada berlaku kebocoran paip ni, dengan keadaan Melaka yang padat ni, mungkin ada program-program untuk rakyat luar sana yang membantu untuk mengesan? Ini sebenarnya kita dah bincang di peringkat pengurusan syarikat. Kita dah cuba sedaya upaya kita untuk kenal pasti kawasan kebocoran ni. Tapi yang terbaik boleh membantu kita adalah rakyat negeri Melaka. Kerana pengguna ni dia tiap-tiap hari lalu di laluan-laluan di mana paip kita dipasang, dan terutamanya bekalan kat rumah tu. Jadi kita mungkin akan buat satu program di dalam bulan Julai nanti. Kita akan mengadakan satu program insentif kepada pengguna yang melaporkan kebocoran air di negeri Melaka. Kalau terbukti apa yang dia laporkan tu adalah paip yang memang betul-betul kuantiti air yang terbuangnya besarlah hadiah dia. Kalau yang dilaporkan tu paip yang kecil, kita tetap bagi dia cendera hati ataupun cendera mata bagi memberikan insentif kepada pelapor-pelapor ni. Jadi kita galakkan orang Melaka, bantulah kita. Setakat ni berapa ramai pengguna air kat Melaka ni tu? Kita ada, kalau ikut rekod di syarikat air ni, kita ada lebih kurang 344,000 pengguna berdaftar. 344,000 pengguna berdaftar. Seluruh Melaka? Di seluruh Melaka. Jadi mungkin daripada nilai tu, macam mana, apa cabaran ni Datuk untuk memastikan bekalan air ni terkawal, untuk memastikan kepuasan pengguna ni sendiri, Datuk? Okey, yang ini kita kena cerita bahawa kita sebenarnya di syarikat air ni, kita bekerja 24 jam sehari, Faiz. Ya? Kita tidak pernah tutup apa pun kita punya pam ataupun motor. Kita tidak pernah tutup kita punya operasi pejabat-pejabat di loji-loji, dan kita tidak pernah menghentikan mana satu pun rumah pam yang ada di negeri ini. Boleh faham tu, ya?
Jadi bila kita beroperasi 24 jam sehari untuk memastikan bahawa bekalan air ni akan terus berterusan pergi dan sampai kepada kolam, kepada tangki dan juga akhirnya kepada pengguna walau di mana pun mereka berada. Itu komitmen kita. Dan memang kita buat pun. Ya. Itu dia. Datuk, mungkin bila dah masuk zaman sekarang Datuk kan, mungkin bagaimana kaedah pembayaran bil tu sendiri Datuk? Okey, kita kena terima hakikat. Dunia dah berubah. Kalau dulu kita kena pergi pejabat pos bayar bil air. Beratur. Sekarang ni kita dah ada sistem yang menggunakan digital, dah gunakan e-billing. Kita dah boleh juga buat payment melalui online. Kita boleh gunakan pembayaran menggunakan kad. Jadi semua mod pembayaran ni sebenarnya memberikan keselesaan kepada pengguna kita. Dari rumah lah kita dah boleh bayar. Dah boleh bayar dah. Sambil berjalan pun boleh bayar bil air dah. Okey. Okey Datuk, kita akan beralih dengan segmen berikutnya, iaitu segmen ketiga. Okey. Jadi kita berehat seketika. Okey. Kita akan bersama lagi dengan Datuk Saleh Jusman dalam podcast Mana Lagi Tok? Melaka lah. Kembali bersara dalam podcast Mana Lagi Melaka Le. Datuk, ada sikit soalan panas saya nak tanya ni Datuk. Okey. Macam saya tengok dekat komen-komen dekat Facebook, dekat media sosial dekat luar sana kan. Diorang selalu tanya, kenapa tiba-tiba tak ada air? Kenapa tiba-tiba nak catur air? Mungkin Datuk boleh jelas sikit. Okey Faiz, soalan ni mungkin pada Faiz panas, pada saya lagi panas lagi. Saya ni bukan ditanya melalui laman Facebook, ada yang menelpon saya terus kadang-kadang bila terputusnya bekalan air ni, di mana-mana pun di negeri Melaka ni saya akan terima panggilan. Tapi rakyat di luar sana ataupun pengguna di luar sana, dia kena faham kita bukan sengaja tidak mahu membekalkan air, ya. Pertamanya, kalau tiada bekalan air ni mungkin ada sebab kecemasan. Apabila berlaku kebocoran di paip bekalan utama, biasanya ya, paip bekalan utama ni paip yang besar-besar tu, kita kena tutup daripada puncanya untuk mengelakkan pembaziran yang berterusan, dan kita nak buat kerja tu pun kita tak boleh ada bekalan air masih lalu dekat situ. Jadi bila berlakunya kebocoran yang sebegini, kita kena menghentikan bekalan. Bila terhentinya bekalan begini, itulah pengguna kadang-kadang, saya faham, kita rasa tidak selesa, kita kadang-kadang tu dalam kecemasan memerlukan air. Jadi pada masa tu, kalau tu boleh saya nasihatkan, hubungilah kami. Kalau boleh kami bantu semasa kami buat kerja-kerja perbaikan ni, kami akan gantikan dengan bekalan air melalui tanker ataupun lori tangki kita. Jadi kita akan bekalkan juga, ya. Akan tetapi itu pertamanya adalah kerana berlakunya kerosakan yang besar ataupun kerja-kerja perbaikan segera yang mesti dilakukan. Itu yang pertama. Yang keduanya, musim ataupun cuaca memainkan peranan penting. Kita kadang-kadang kita tak faham. Bekalan air mentah ni datangnya daripada empangan. Ada juga loji yang menerima bekalan daripada sungai. Ya. Bila kita dapat bekalan daripada sungai, apabila musim kering yang lama ataupun musim panas yang lama lebih daripada seminggu, sungai berada dalam keadaan yang kering, berlakunya hujan, apabila hujan turun ke dalam sungai, air turun ke dalam sungai ni, dia akan membawa lumpur dan sampah sarap. Ya, lumpur dan sampah sarap ni sampai kepada intake ataupun tempat penyedotan kami itu akan membawa sampah dan juga lumpur ni. Itu cabaran yang cukup besar kepada kami. Pertamanya kerana kualiti air ini berada pada tahap yang sangat-sangat rendah. Ya. Bila dia berada pada tahap yang sangat rendah, proses yang kita nak lakukan ni akan mengambil masa yang lebih lama. Kena melalui proses yang lebih lama, ya. Lama satu, dan keduanya kita kena campurkan banyak bahan kimia bagi memastikan lumpur dan sampah sarap serta partikel ataupun unsur-unsur yang terdapat tu dimendapkan supaya air yang di bahagian atas tu kita boleh terus proses jadi air yang terawat. Jadi bila berlaku macam ni, apa yang berlaku adalah pengeluaran kami kadang-kadangnya terpaksa turun lebih kurang dalam 10 ataupun 20%. Bila berlakunya penurunan pengeluaran kami disebabkan oleh cuaca dan juga bekalan air daripada sungai yang agak tidak bersih ini, maka
kami kurangkan bekalan itu, dan bekalan kadang-kadang bila kawasan tu terlampau jauh daripada tangki akan berlaku sedikit gangguan air. Okey, Datuk. Kita berbalik pada soalan berikutnya yang mana Datuk ada cerita sikit tadi berkaitan dengan pembinaan loji baru, loji lawatan air jus fasa 2 tu. Fasa 2. So untuk mungkin boleh cerita sikit macam mana status pembinaan tu, Datuk? Okey. Loji rawatan air fasa 2 ni untuk makluman pendengar semualah ya, dan juga untuk Faiz juga. Okey. Loji ni kita dah dapat kelulusan, kita tengah siap finalize ataupun dalam peringkat akhir reka bentuk loji ini, dan juga kita juga sedang menyediakan kertas cadangan bagi kebenaran merancang, bagi mendapatkan kelulusan segera kebenaran merancang. Jadi bila kita dah siap benda ni semua, kita akan hantar kepada pihak berkuasa untuk dapat kelulusan, dan selepas kelulusan tu nanti kita akan terus take off dengan pembinaannya. Difahamkan sebelum ni dia orang bergantung kepada loji bertam, Datuk Dia bergantung kepada loji bertam yang membekalkan air melalui kolam senandung ataupun tangki senandung. Itu kat mana tu? Dekat sini, dia kawasan Melaka Tengah ni. Loji senandung. Jauh juga Ya, jadi air daripada Melaka Tengah terpaksa dihantar ke kawasan sana kerana apa yang kita ada kapasiti pengeluaran di sana tidak mencukupi untuk dibekalkan ke seluruh kawasan tu. Jadi kita kena bina loji ni bagi memastikan rakyat, penduduk-penduduk desa di kawasan Watang Melaka, Selanda, Jasin, Kesang semua tu mempunyai bekalan yang mencukupi untuk tempoh 10 tahun yang akan datang. Jadi bila dah ada loji baru nanti, mungkin peningkatan berapa peratus kepada bekalan air dekat kawasan sana tu? Kalau ditanyakan kepada saya, peningkatan untuk reserve air di kawasan itulah. Bila ada loji 5 juta liter ni, kita akan ada peningkatan lebih kurang 20 ke 30% lah. Maksudnya kita ada reserve margin yang tinggi di daerah, di kawasan tersebut lah. Maknanya tidak lagi lah bergantung kepada loji bertam? Tak ada. Penggantungan kepada loji bertam. Datuk, sebenarnya banyak soalan yang saya nak kupaskan ni pada Datuk, tapi kita masa mencemburui kita, Datuk. Okay. Tapi Datuk, saya ada soalan yang terakhir dah, Datuk. Berkaitan dengan kerajaan negeri ada memperkenalkan program wakil rakyat untuk rakyat itu sendiri, kan? Yang mana dia akan diperluaskan di setiap dun dekat Melaka ni. Mungkin dari sudut SAMB, mungkin setiap kali pelaksanaan program tu ada tak SAMB turun padang untuk buka booth ataupun program-program dengan rakyat sendiri? Kami memang terlibat secara langsung dan berterusan ya, dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat ni yang diilhamkan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri, dan kita menyokong penuh aktiviti ini kerana pengguna kami ini berada di mana-mana. Betul. Berada di mana-mana. Bekalan kami ini sampai ke penghujung negeri Melaka pun ada juga pengguna kami ya. Jadi bila ada program Wakil Rakyat untuk Rakyat ni, pertamanya kami menyokong daripada segi penyediaan kemudahan untuk program itu, yang pertamanya. Yang keduanya, kami juga ambil peluang ini untuk mendekati pengguna-pengguna kami yang berada jauh daripada Melaka, ya. Jadi di situlah kami buat booth. Mereka boleh datang buat aduan, mereka boleh datang untuk menyuarakan sebarang permasalahan, pertanyaan. Dan di situ juga kami cuba untuk mendaftarkan mereka untuk menjadi pelanggan e-billing kami. Jadi ada yang ada masalah nak pergi bayar daripada mungkin Linggi, nak pergi ke Masjid Tanah, jauh sangat. Jadi kita kata tak apa, daftar e-billing dan mudah, selesa, anak-anak boleh buat transaksi melalui talian sahaja. I see. Menarik Datuk Okay, Datuk, kita sudah berada pada penghujung rancangan, tapi sebelum kita nak melabuhkan tirai pada malam ni, saya ingin mempromosikan lagi produk daripada podcast Mana Lagi Melaka lah, yang mana saya dimaklumkan baju t-shirt berlengan pendek ni yang berharga RM45 dijual dengan promosi, yang mana boleh dapat dengan harga serendah RM65 untuk 2 helai t-shirt. 2 helai t-shirt. Sebabnya sebelum ni helai t-shirt RM45, kita berjual 2 t-shirt sebanyak RM65. Dan juga ada package gabungan untuk baju lengan pendek dan lengan panjang sebanyak RM75 saja. Jadi mana-mana
penonton di luar sana yang ingin mendapatkan baju podcast Mana Lagi Melaka Le, boleh menghubungi kami di Melaka hari ini. Datuk, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Mungkin satu hari nanti kita boleh jumpa lagi untuk bersiaran lagi dalam podcast Mana Lagi Melaka Le. Okey. Mungkin Datuk ada sepatah dua untuk kita ucap kami di syarikat ini mengucapkan terima kasih pertamanya kepada Mechai kerana dengan platform yang sebegini kami dapat menyampaikan informasi dan maklumat yang tepat kepada pengguna di luar sana, ya. Kita tahu kadang-kadang pengguna berasa gusar ataupun bimbang, ya, bila berlakunya gangguan bekalan. Percayalah, kami di syarikat air tidak pernah berhenti daripada berfikir dan berusaha serta mengambil langkah-langkah yang sangat-sangat penting, ya, untuk memastikan bahawa bekalan air tepat sampai kepada pengguna, kualiti tidak terjejas, dan di masa depan kita juga nak menyediakan berbagai perkhidmatan tambahan kepada pengguna, ya. Itu dia, Pak. Itu dia, insya-Allah. Terima kasih, Datuk. Jadi penonton di luar sana, jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Melaka TV dan follow kami di Facebook Melaka Hari Ini dan juga di laman Spotify kami Melaka TV. Sekian saja, saya Faiz Hassan bersama dengan Datuk Saleh Jusman dalam podcast Mana Lagi Melaka Le. Jadi bila berlakunya kebocoran yang sebegini, kita kena menghentikan bekalan. Percayalah, kami di syarikat air tidak pernah berhenti daripada berfikir dan berusaha serta mengambil langkah-langkah yang sangat-sangat penting